Benda yang aku risau pasal jenis sekarang ialah isu mental health. Sebab sebenarnya kalau kau jenis cepat koyak, susah nak survive zaman sekarang. Stres sikit datang masuk kerja. Bos marah, berhenti kerja. Rugi sikit, berhenti berniaga. Berjaya atau tak, dia bergantung perangai kau kat orang lain dan macam mana kau handle perangai orang. Macam mana kau handle kerja, macam mana kau handle tekanan, makian, customer tak puas hati, manager marah, bos maki. Mental health ni penting. Ya, tapi hidup ni kejam. Kau jangan expect kau dengan orang lain akan start kat garisan yang sama. Kau habis belajar, hutang liling pinggang. Orang lain habis belajar, hutang mak bapak settlekan. Kau naik motor hutang, orang lain ada kereta cash. Kau ada degree, orang lain ada kabel. Kenapa aku risau? Sebab kau suka atau tidak, orang luar sana tak akan layan kau punya mental health. Kau punya stres, kau punya penat. So nak tak nak, kau kena hadap juga. Dan satu lagi, kau jangan expect orang kat luar sana akan layan kau sama rata dan adil dengan orang lain.